Assalamualaikum. Hari ini saya akan tunjukkan cara untuk fungsi baru iaitu upload RPH secara pukal. Upload RPH secara pukal ni maksudnya kita boleh bagi satu file RPH yang pelbagai muka surat yang penuh yang dengan pelbagai tarikh, kita boleh bagi satu upload ke dalam sistem ERPH dan sistem akan cuba isi slot yang banyak sekaligus lah. Jadi ini sangat memudahkan kerja kita dan mengurangkan beban kita. Okay, mula-mula kita perlu sediakan dokumen RPH dahulu. Kita perlu check dahulu muka surat yang kita nak guna lah. Okay, sekarang saya akan buka saya punya dokumen RPH. Untuk kali ini saya akan upload file RPH untuk subjek Bahasa Inggeris tahun 2 dan minggu ke-7. Jadi saya cuma perlukan muka surat yang ada minggu 7, iaitu pada muka surat 6 hinggalah muka surat 10. Jadi dalam banyak-banyak muka surat untuk file ni, saya cuma perlukan muka surat 6 hingga 10 saja. Okay. Next, kita perlu pergi ke sistem ERPH. Saya akan cari slot yang matching lah, iaitu subjek Bahasa Inggeris tahun 2. Boleh tekan mana-mana je yang belum terisi tu. Contoh saya akan gunakan paling hari Isnin lah. Saya tekan, okey, kita tekan butang upload. Okey, kita jangan upload dekat sini, kita kena gunakan fungsi upload RPH pukal di bahagian atas kanan. Okey, sekarang kita perlukan upload dokumen kita. Fail yang diterima adalah PDF dan dokumen docs docx. Okay, bila kita upload file docx, dia akan sistem akan tukar dahulu ke PDF. Jadi sementara dah siap. Saya sahkan file ini adalah RPH untuk Bahasa Inggeris kelas 2P. Jadi betul, kita tekan tick. Seterusnya, dalam dokumen RPH yang saya upload tadi ada 25 muka surat. Tapi saya cuma perlukan hanya muka surat 6, 7, 8, 9 dan 10. Ini mewakili minggu 7 yang saya nak upload sekarang. Okey, yang seterusnya kita perlu bagi tahu sistem yang RPH kita ni berapa muka surat. Contohlah, dalam RPH saya ni dia punya sistem adalah dia punya cara adalah satu muka surat ni mewakili satu RPH. Jadi saya perlu bagi tahu sistem yang satu muka surat adalah satu RPH. Tapi kalau guru-guru punya RPH dokumen yang mungkin dua muka surat satu RPH, kena tukar ni ataupun 3 terlebih lah. Yang ni kita kena bagi tahu dia. Contoh ada yang 4 ke, itu bergantung lah. Okey, kalau begini kita boleh guna juga julat sendiri. Julat sendiri maksudnya contoh muka surat yang pelbagai lah, yang custom. Okey, sekarang saya akan gunakan untuk satu muka surat je. Satu muka surat, satu RPH. Lepas itu kita tekan butang bina senarai RPH. Okey, yang seterusnya, langkah yang ketiga seterusnya, sistem akan tanya dahulu untuk muka surat 6 tadi. Dia detect dah sebenarnya. Dia dah auto kesan, auto detect yang hari Isnin. Macam muka surat 6 adalah hari Isnin 23 bulan 2. Untuk slot Isnin dah betul. Sekarang kita buat refleksi. Refleksi ada 3 cara. Satu untuk jana AI macam ni. Ambil dari PDF, dia akan copy refleksi dari PDF terus masuk dekat sini. Ataupun kita boleh guna template. Template banyak. Contoh BI punya macam ni. Jadi ada 3 cara. Tapi saya biasanya ambil jana AI lah. Jadi untuk hari Isnin dah selesai. Tekan RPH seterusnya. Untuk Selasa pun dah. Kita buat refleksi dahulu. Okey. Untuk Rabu pun betul slot dia 25 hari bulan 2. Okey, betul. Kita buat refleksi. Khamis pun betul, kita buat refleksi. Untuk hari Jumaat, kali ni saya akan ambil dari PDF. Okey, jadi dia ambil dari PDF. Okey, siap.
Jadi untuk kita upload RPH tadi, saya upload RPH tadi untuk gunakan pada isi slot untuk 5 hari lah, Isnin hinggalah Jumaat untuk minggu 7. Kita boleh juga untuk isi banyak-banyak tarikh ke depan boleh, backdated pun boleh. Sekarang ni untuk contoh sekarang saya guna untuk minggu 7 saja. Okey, bila dah siap kita tekan kita tekan semak dan hantar. Okey, lepas ni preview. Kita pastikan dahulu betul ke tidak. Okey, ni dia punya ni lengkap semua. Lepas itu kita tekan hantar semua RPH. Sistem akan upload dahulu. Okey, dia ada progress dia tu 20%. Okey, selesai. Kita simpan ke rekod. Okey, selesai. Jadi kita boleh tengok. Sekejap, kena login balik. Sekejap. Okey. Dari sini, okey, dah masuk sini. Semua status belum tadi semua dah jadi menunggu semakan. Jadi kita dah upload secara pukal untuk subjek Bahasa Inggeris tahun 2. Jadi cikgu-cikgu, guru-guru boleh gunakan fungsi terbaru ni, iaitu fungsi upload RPH. Jadi ia sangat memudahkan kita bila kita boleh upload satu file, kita boleh gunakan banyak slot sekaligus. Okey, jadi sekian. Terima kasih.